Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ilham Nafal bin Muhammad Aizoni Asono melaporkan secara langsung dari Padang Sekolah Kebangsaan Pokok Tampang sepada kejohanan sukan tahunan yang dinantikan saban tahun. Suasana pagi ditutup meriah dengan sorakan para penyokong, guru-guru, ibu bapa serta semangat persukanan yang membara dalam diri setiap peserta. Berbagai acara menarik sedang berlangsung, termasuk narian pecu dan sukan reka yang mencuri hati. Marilah kita saksikan detik-detik menarik sepanjang kesukaan kejohanan ini serta bertemu dengan wira-wira sukannya dalam menunjukkan kehebatan dan bahagia. Persiapan dan kejohanan yang dilaksanakan pada hari ini sungguh meriah dan kehadiran ibu bapa yang saya lihat ramai. Cara jimit kejohanan untuk sukan tahunan kali keempat. Okey, selamat datang ke Tambora. This is Africa. Cause this is Africa. Apa pandangan cikgu tentang sukan tahunan hari ini? Okey, sebelum tu bismillahirrahmanirrahim. Okey, pandangan saya Alhamdulillah dengan cuaca, dengan penglibatan semua pelajar yang menyertai pertandingan pagi ini, dengan penyertaan waris yang hadir. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan seperti mana yang telah ditetapkan. Okey, saya ingin berterima kasih kepada semua guru dari pentadbir dan semua guru-guru yang terlibat pada pagi ini dan memberi kerjasama yang terbaik untuk sukan tahunan kali keempat kita. Alhamdulillah, terima kasih.
Okey, harapan cikgu pada murid-murid yang menyertai kejohanan ini supaya mereka cemerlang dalam PGSK. Dalam PGSK ni dia meliputi fizikal, kekuatan fizikal dan kecerdasan minda kan. Jadi cikgu harap murid-murid tidak hanya menguasai bidang akademik tapi turut menguasai bidang kurikulum, terutamanya aktiviti bersukan ni ya. Jadi bila kita sejajar dengan pendidikan digital ni, kita kena tumpukan juga kepada aktiviti kesihatan fizikal dan badan, kecergasan badan. Sekian saja dari saya melaporkan untuk TV PSS SK Pokok Tampang.